Apa kau ramai mengenai telur masam? Apakah telur ayam masam? Kenapa betul soalan ni? Janganlah dulu nanti dulu aku nak sembang. Ha? Apa kau mengenai okey, Amai tanya abah jawab. Kita podcast hari ni. Podcast. Amai tanya abah lah, kenapa telur abah masam ke tak cakap? Tak nak awak. Ha? Ha? Tak jelah abah telur abah masam tak cakap. Janganlah awak. Tak boleh. Tak boleh. Tak apalah abah jawab boleh. Tak apa. Abah jawab lah. Ha? Macam tak sesuai lah awak. Macam tak sesuai lah. Tak selesai. Tak sesuai. Anak tanya abah, ayah dia soalan-soalan macam ni. Telur masam. Okey, abah cerita boleh? Tak. Tak apalah nak cerita juga. Pasal telur masam ni kan viral. Sabar cerita Semua orang telur masam sebab dalam seluar tu kan tak ada panas, berkuak, kena kain. Kalau dah tahu masam, dah cuci kita guna. Semua orang masam. Sekarang ni dunia tengah sibuk sebab ada peperangan Iran, tapi rakyat Malaysia tengah sibuk nak tahu kalau suami orang telur dimasam ke tak. Ya ke? Dunia tengah berperang, diorang kisah pasal telur masam ke tak. Tapi telur masam tu yang diorang guna ujung-ujung. Ikan perasa masam sedap tak? Amat tak makan ikan masam. Tak makan? Tak. Apa makan? Kalau telur masam, dah cuci boleh makan tak? Sedap tak telur? Ha? Tak apalah, kita lupakan pasal telur masam. Apapun telur masam, kalau masam sebab panas apa, ujung-ujung kita boleh cuci. Okey, apa dia kata?